Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom hari ini kita akan sambung. Kita akan sambung hadis yang seterusnya berkaitan hadis dalam bulan Ramadan yang bertajuk doa orang berbuka tidak ditolak. Okay, hadis ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun la turaddu da'watuhum al-imamu al-adil was-sa'im hina yuftir wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqa al-ghamam wa tufattahu laha abwabus sama' wa yaqulu rabbu 'azza wa jalla wa 'izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka iaitu pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka atau sehingga dia berbuka, dan orang yang dizalimi Allah mengangkat melepasi awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Lalu Tuhan berfirman, demi kemuliaanku, pasti aku akan membantumu walau selepas seketika. Hadis ini dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arnaud, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Okey, apa yang dapat lihat pada hadis ini adalah menggambarkan bahawa kelebihan orang yang berpuasa adalah doa mereka mustajab. Doa mereka mudah dimakbulkan oleh Allah, insya-Allah. Okay, maka satu benda yang, bayangkan doa satu perkara yang mudah kan, tapi doa untuk bagi orang yang ketika berpuasa Allah akan makbulkan, mustajabkan, insya-Allah. Para ulama memberikan pelbagai yang kata fahamanlah daripada hadis ini. Menurut Imam Al-Munawi, yang dimaksudkan oleh Allah itu bila waktu yang dimakbulkan doa itu, iaitu sepanjang masa ketika dia berpuasa. Kata Al-Munawi, dan orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Dalam sebagian riwayat lain ada menyebut dengan perkataan hina, okay? Ini maksudnya ketika, iaitu doa orang yang berpuasa itu akan dimakbulkan oleh Allah ketika dia berbuka puasa atau ia termasuk dalam waktu berbuka puasa itu sendiri. Maksudnya apa? Ada hadis yang menggunakan perkataan, kalau hadis yang saya bacakan tadi yang menggunakan perkataan hina was-saimu hina yuftir. Kan dia kata apa? Dan orang-orang yang berbuka puasa ketika dia, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maksudnya menggunakan perkataan hina. Ada hadis yang riwayat yang lain yang menggunakan perkataan hatta, yang ini maksud sehingga, okay? So sedikit berbeza kat situ lah. Maksudnya ada yang mengatakan makbul doa itu sepanjang ketika dia berpuasa. Ada yang mengatakan ketika dia berbuka puasa. Okay? Tapi tak apa. Pandangan yang lain yang diutarakan oleh Al-Sindi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yuftir, sehingga mereka berbuka, itu menunjukkan bahawa doa orang yang berpuasa sepanjang harinya adalah mustajab. Okay, kata Sindi macam tu, sepanjang puasa. Manakala Al-Mubarakfuri pula berpandangan waktu mustajab doa itu ialah selepas waktu berbuka puasa atau ketika waktu berbuka itu sendiri. Kerana bagi Mubarakfuri, saat itu adalah saat yang lebih menenangkan untuk seseorang itu memanjatkan doa kepada Tuhannya. Katanya, dan doa orang yang berbuka puasa ketika dia berbuka puasa kerana, dan saya ulang, dan doa orang yang berbuka puasa ketika dia berbuka puasa kerana setelah melaksanakan ibadah berpuasa itu adalah keadaan yang lebih penuh dengan ketundukan dan ketenangan. Malah ada juga pandangan-pandangan lain yang maksudkan adalah ketika waktu berbuka itu sendiri.
Okey. Jadi ketika kita berbuka puasa tu, waktu itulah mustajab doa. Okey. Hadis yang diceritakan sendiri oleh Sayyidina Umar yang menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW berdoa ketika berbuka puasa tersebut. Ia direkodkan oleh Imam Abu Daud yang menyebut, sesungguhnya Rasulullah SAW itu ketika berbuka, baginda akan berdoa, telah berlalulah kehausan dan basahlah urat dan diterimalah segala pahala dengan izin Allah. Malah dalam hadis lain juga Rasulullah pernah menjelaskan ketika berbuka puasa itu terdapat juga golongan yang dibebaskan oleh Allah daripada azab api neraka. Golongan ini memiliki kelebihan dari aspek doa mereka dimakbulkan oleh Allah. Dijelaskan Al-Munawi dalam menghuraikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah mengatakan, sesungguhnya bagi Allah pada setiap waktu berbuka itu, iaitu waktu berbuka pada bulan Ramadan, terdapat golongan yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. InsyaAllah. Golongan yang dibebaskan dari aspek dari sesaran api neraka ini memiliki kelebihan dari aspek doa mereka dimakbulkan oleh Allah. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya bagi Allah itu terdapat golongan yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan malam, dan setiap hamba tersebut memiliki doa yang dimakbulkan oleh Allah. InsyaAllah, alhamdulillah. Bayangkan dapat dibebaskan daripada azab api neraka. Dan itu satu kerjaan yang paling tinggi lah. Yang kita memang mengharapkan kita berjaya untuk lepas daripada azab api neraka ni. Itu satu kerjaan yang sangat tinggi, Masya Allah. Okay, makanya gunakanlah segala peluang yang ada sepanjang Ramadan ini. Okay, ketika sepanjang kita berpuasa, ketika berbuka pun boleh juga, ataupun selepas berbuka. Okay, kita sentiasa cuba untuk berdoa sebanyaknya supaya insya-Allah Allah makbulkan, Allah angkat doa kita seluruhnya, dan kita doa itu secara menyeluruh, doa untuk diri kita, doa untuk keluarga dan seluruhnya, dan doa juga untuk bukan sekadar untuk urusan dunia saja, malah lebih penting untuk juga urusan kita dekat akhirat nanti. Okay, insya-Allah. Satu kelebihan, bayangkan doanya satu perkara yang sangat mudah, tak perlukan modal. Okay, malah dalam hati pun kita boleh berdoa, tak perlu untuk kita bicara dalam sebutan yang kuat. Masya Allah, sangat mudah kan? Maka rebutlah peluang yang ada ini sepanjang Ramadan ini untuk kita perbanyakkan berdoa. Sebab apa? Sebab kita ni hamba yang sangat lemah, yang perlukan bantuan, yang perlukan kekuatan daripada Allah. Maka Allah lah tempat kita menyerah, tempat kita mengadu segala-galanya. Kita ada Allah, maka jangan takut. Kita ada Allah, maka teruslah berdoa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan makbulkan, yakin. Okay, wallahualam. Semoga kita rasa semoga kita cuba memperbanyakkan berdoa sepanjang Ramadan ini. InsyaAllah moga-moga Allah makbulkan juga setiap hajat-hajat kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada ta'alim hadis yang seterusnya. Kita tambahkan dahulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.